Lazimnya perkhidmatan bagi pengusaha pusat jagaan kucing atau hotel kucing seringkali mendapat permintaan tinggi, terutama pada musim perayaan. Malah kadar tempahan meningkat 2 kali ganda berbanding hari biasa. Fazura Yusof ada laporannya. Bagi pusat jagaan kucing yang dikenali Catswell Hotel yang beroperasi di Wangsa Maju, setiap kali musim perayaan, pusat jagaan kucing itu mendapat permintaan yang luar biasa. Jelas pegawai pemasaran Siti Nurhawa Hamid yang turut menjaga haiwan tersebut, permintaan memuncak ketika musim perayaan menyebabkan tempahan sudah penuh sejak awal Februari lagi. Peningkatan Alhamdulillah setiap tahun makin meningkat, and since kami dah ada pelanggan tetap, jadi dia dah macam dah senang dah, sebab kucing kalau dia dah biasa tahun lepas, tahun ni automatic owner dia nak hantar sini lagi. Okay, kalau start booking daripada awal bulan 2, kita puasa bulan 3, bulan 2 orang dah start book, awal minggu pertama puasa dah penuh. Hotel kucing ini mempunyai 54 bilik yang menempatkan lebih 50 ekor kucing dan dilengkapi pendingin hawa. Bagi bilik yang besar menempatkan antara seekor hingga 2 ekor kucing, manakala bilik biasa pula menempatkan sehingga 4 ekor kucing. Alhamdulillah, semua yang hantar kat sini mostly diorang suka sebab environment. Lepas tu kita ada sesi playtime. So setiap hari cat owner akan dapat gambar, video tentang anak bulus diorang. Kita akan bagi tahu juga macam mana pemakanan diorang. Diorang makan banyak ke, sikit ke, diorang ada poo atau pee ke. Sebab nak make sure kesihatan si bulus, kita tengok daripada segi dia punya pembuangan. Tengok ada okey ke, solid ke tak solid ke. So everything kita akan update dekat owner setiap hari. Selain itu, setiap pekerja turut diberikan latihan intensif dan kaedah penjagaan sebelum memulakan khidmat sebagai penjaga. Untuk grooming session, kita memang ada latihan yang untuk dapat sijil apa semua, untuk sebab nak handle untuk kucing grooming tu dia melibatkan teknik, skill. So yang tu memang ada latihan khusus lah. Kalau yang macam jaga bilik ni, dia hanya latihan daripada senior-senior team. Fazura Yusof, RTM. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum.